Baiklah, kita tengok pula D. Lengkapkan jadual di bawah dan seterusnya bina poligon kekerapan. Ini biasa pelajar confuse. Masa saya mula-mula belajar pun, mengajar dan belajar pun saya confuse juga. Kenapa tiba-tiba ada kosong? Kenapa ada titik tengah pula? Okey, sekarang ni kalau untuk poligon kekerapan, kita akan guna titik tengah. Okay, untuk tadi tu histogram, kita akan guna sempadan atas, sempadan bawah. Dan titik tengah tu untuk plotkan kita punya frekuensi kita, iaitu bilangan pekerja di sini untuk kita punya bilangan pekerja pada kita punya poligon kekerapan. Okay, kita tengok latihan. Mari kita lihat latihan nombor 1. Awak boleh beri contoh. Okay, dalam exam dia akan bagi awak macam ni. Ataupun dia suruh awak bina jadual sendiri. Biasanya bagi inilah. Yang ini mewakili 1 markah je. Ini betul dapat 1 markah. Jadi bila dapat begini, cikgu kenapa ini kosong? Memang dia suruh awak buat. Okay, 20. Sebelum 20 apa? Awak tengok ni. 5 dengan 19. Sebelum 20 adalah 19. Dan hingga 15. Awak refer ni. Ini kita tengok sini. Sama kan? Dia belakang dia 5, 9. 5, 9. So, penghujung kita ada tak? Tak ada, kosong. Titik tengah kita apa? Kita kira lah. So, of course lah ini mesti 14. So, ini mesti 22. So, dia patah balik. 24, 32. So, tak payah kira. Awak boleh tengok. Kalau 14, 22. 24, 32. Tak payah kira balik. Kena tengok. Kira sendirilah. 15 campur 19 tadi kita dapat 38. So, kita 38. 14. 17. Astaghfirullahaladzim. Salah. 17. So, ini adalah 27. Ini betul lah 32. So, yang ini adalah 37. Ini 32. Di sini 47. Ini 52. Kenapa cikgu dapat 52? Okey, tengok ni. Yang ini pula, untuk yang row yang seterusnya, kita tengok ni, partner ni. 20, 30, 34. 44, 40, 44. So, sini berapa? Of course lah, 50 hingga 54. So, sini penghujung kita berapa? Tiada, kita letak kosong. Sebab itulah graf kita tadi kita buat kan, kita daripada kosong kan. Kosong, dia naik atas. Daripada plot kosong kan. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia turun balik kosong. Tadi yang kita buat yang baru ni. Okay. Yang histogram dan juga poligon kekerapan. Maka, apply lah. Baca soalan. Dia nak apa? Skala 5 tahun. 5 tahun ni apa? 5 tahun tu apa? 5 tahun itu adalah titik tengah. 5 tahun tu titik tengah. Sebab ini kita baca yang kedua. Pengunjung. Pengunjung paksi pencancang adalah paksi X. Pengunjung adalah bilangan pengunjung. Kita tahu. So, kita akan bina graf. Mari kita bina graf sama-sama. Okey. Kita bina graf sama-sama. Saya cakap tadi. Kata dikit sikit. Okey. Mana ni? Mana cursor? Okey, di sini kita tahu dia adalah bilangan siapa? Bilangan L. Astaghfirullahaladzim. Bilangan apa lagi? Okey, ya. Pun kan? Ataupun tengah lah. Okey. Tahun. Macam saya kata tadi, graf kat sini tau. Bagikan, centangkan kita ada graf. Biasa asangkan. Tapi sekarang kita awak buat graf. Kat sini kosong tak boleh. So, apa buat ini salah. Ini salah. Kita kena buat kosong tu salah. Seperti dengan 17. So, 17 kita akan letak sini. So, 17. So, ini 22. Ini 27. Dan setelah 32. 37. Aku pause. Okay. So, kita buatlah. Kita selengkapnya. So, saya dah buat. Dia kena ingat so, jangan salah. Yang mana saya dah kata salah ni kalau kat sini. So, pastikan kalau awak buat graf, macam kosong graf sama. Okey. Macam tu graf kita. Cuma saya punya tak kemas lah. Sebab guna ni kan. Comot tu cikgu buat. Tak boleh padam dah. Okay. So, itulah graf kekerapan dia. Poligon kekerapan. Kena ingat So, kosong jangan letak kat tengah-tengah. Kosong letak dekat sebelah tepinya. Dia faham Okey, paksi jangan lupa tulis.